Hari ni pergi beli rak. So nak pasang rak ni, korang tengok dia bagi macam ni punya banyak screwdriver, kena pakai Allen key sekecil ni. So hari ni abang dapatkan satu cordless electric screwdriver yang mana dia ada 40 jenis mata drill yang ada dalam ni, dan cordless dia charge je guys untuk pakai. So jom kita cuba tengok pasang rak ni dengan cordless electric screwdriver. Sedikit info tambahan dekat korang, yang mana bateri lithium ion dia guna ni berkapasiti 1300 mAh. Lepas tu dia punya load sehingga 200 RPM, memang powerful lah. Dan kalau korang tengok dekat sini juga, dia boleh twist. Kejap lagi abang tunjuk kat korang macam mana dia boleh twist dia punya cordless electric screwdriver ni. So cordless ni guys, kalau korang tengok, push dekat atas ni, so dia boleh pusing. So kalau korang nak pakai macam ni pun boleh. So jom abang tunjuk kat korang. Dan lagi satu, boleh kita ketatkan ataupun longgarkan. So, biasanya dia bagi tools macam ni lah. So korang kena pusing lah kan, kena pusing lah. So yang ni cara konvensional lah. So sekarang ni kita nak pakai mudah. Kita just letak electric screwdriver ni dan kita tekan. Nampak tu? Mudah kan? So guys, inilah antara produk cordless electric screwdriver yang mana abang rasa tools yang dia bagi ni cukuplah untuk korang nak buat DIY pemasangan apa-apa benda lah kat rumah. Tetapi dia bukanlah sekuat mana, dia punya torque lebih kurang dalam 200 RPM. So untuk material-material yang biasa, abang rasa cukup untuk screwdriver ni, cordless ni, untuk berfungsi dengan baik. So kalau korang beli, korang akan dapat macam ni 47 jenis tools dan juga satu box yang berwarna hitam. So kalau korang nak dapatkan tools box cordless electric ni, nanti abang letakkan link dia di bawah. So dapatkan cepat, harga memang terjangkau murah guys.